Dua daripada 4 pelajar lelaki yang disyaki terlibat kes rogol berkumpulan pelajar junior dan merakamnya di sebuah sekolah di Alur Gajah menangis ketika dihadapkan di Mahkamah Kanak-kanak Alur Gajah hari ini. Salah seorang daripada mereka mengaku bersalah atas 3 pertuduhan, manakala seorang lagi menafikannya. Kedua-dua tertuduh didakwa di hadapan Magistrate Dr. Teo Shu Yi. Selepas prosiding tertutup selesai, kedua-dua tertuduh menangis sambil berpelukan dengan ahli keluarga yang hadir. Mengikut satu pertuduhan bersama, mereka didakwa melakukan rogol secara berkumpulan terhadap seorang remaja perempuan terbabit yang menjadi kesalahan di bawah Seksyen 375B Kanun Kesiksaan. Bagi kesalahan itu, mereka berdepan hukuman penjara tidak kurang 10 tahun dan tidak melebihi 30 tahun. Manakala bagi pertuduhan kedua, tertuduh masing-masing didakwa melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i terhadap mangsa. Kesalahan dilakukan mengikut Seksyen 377B yang boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan. Bagi pertuduhan ketiga, remaja itu didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa sama mengikut Seksyen 14(I) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman sama. Semua kesalahan itu dilakukan di dalam sebuah kelas tingkatan 3 sebuah sekolah menengah di Alur Gajah kira-kira pukul 2.50 petang 30 September lalu. Magistrate Shu Yi kemudian membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin RM4,000 bagi pertuduhan pertama dan masing-masing RM1,500 bagi pertuduhan kedua dan ketiga, menjadikan jumlah jaminan RM7,000 untuk setiap tertuduh. Mahkamah turut menetapkan 26 November sebagai tarikh sebutan serahan dokumen bagi tertuduh pertama dan laporan akhlak bagi tertuduh kedua sebelum menjatuhkan hukuman.